Hai semua subscriber dan followers setia SSTP Kedah. Minggu lepas, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 telah dilancarkan. Ada satu topik hangat, kemasukan awal ke tahun 1. Jom kita jawab 2 FAQ dari YB Menteri Pendidikan. Okey, inisiatif ni adalah satu pilihan untuk daftarkan anak umur 6 tahun ke tahun 1. Soalan pertama yang semua orang tanya, benda ni wajib ke? Jawapan ringkas dari KPM, tak, ia tak wajib sama sekali. Umur standard 7 tahun tu kekal, ini cuma pilihan sukarela ikut kesediaan anak dan ibu bapa. Soalan kedua, macam mana pula kita nak tahu anak kita ni bersedia atau tak? KPM dah pun letakkan kriteria yang jelas untuk tentukan siapa yang layak. Ada 2 syarat utama. Anak mesti dah ikut prasekolah dan kena lulus saringan diagnostik KPM. Saringan ni bukan macam exam tau, ia untuk ukur kesediaan anak belajar secara formal. Mesti ada yang risau kan? Adakah ini akan ubah tempoh persekolahan anak-anak? Jangan risau, tak ada perubahan. Tempoh sekolah rendah dan menengah tetap sama. Jadi, macam mana pula dengan persediaan KPM untuk terima lebih ramai murid nanti? Mereka tengah tambah kelas, rancang bilik darjah baru dan juga uruskan penambahan guru. Okey, kita dah pun jawab 2 soalan utama hari ini. Tapi sebenarnya ada 8 lagi soalan lazim rasmi yang akan diterangkan. Macam mana? Jelas tak jawapan untuk 2 FAQ ni? Ada 8 lagi FAQ tau. Stay tune di saluran YouTube dan TikTok SSTP Kedah. Tahun ini, tahun kita.